Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Air, kenapa orang simpan mak dalam tanah? Memanglah orang meninggal. Mestilah kena simpan dalam tanah. Kita pun. Tapi kita kecil lagi. Lambat lagi nak meninggal. Jom pergi sana. Jom. Air, tunggulah. Bagilah kita naik dulu. Yelah. Yeay. Man, kamu kena banyak bersabar. Kita doakan agar roh arwahnya dirahmati Allah. Tu, Fazira tu. Lajulah sikit. Lagi. Papa. Dia bukan faham. Dia tak tahu apa yang berlaku. Esok dia akan cari mana mama dia. Macam mana saya nak terangkan, Bang Haji? Man, aku ada. Kak Tun kamu ada. Yusri ada. Sementara ni biar dia tinggal dengan kita orang. Mau ke dia? Kalau dengan Yusri, insyaAllah dia mau. Fazira! Yusri! Ya. Mari sini. Ira, tunggulah. Mari. Satu, dua, tiga. Yeay. Sampai bila Abang Haji nak duduk kat balai raya tu? Jom ikut saya ke bandar. Lagipun rumah tu kosong aja. Kata penghulu minggu depan dah mula nak didirikan rumah baru untuk menggantikan rumah kita yang terbakar tu. Tapi bila siapnya? Lagipun kita tak tahu macam mana rupanya. Sesuai ke tidak? Sesuai ke tidak, aku terpaksa kena tinggal di sini, Man. Cuma di sinilah rezeki aku. Rasanya aku ni dah tak boleh berpisah dengan laut. Itu kita, bang. Macam mana budak-budak tu? Kita kena fikir juga masa depan dia orang, bang. Belakanglah lagi. Belakanglah lagi. Belakanglah ni. Cepatlah. Ira! Tolong! Air! Tolong, Ira! Yusri! Fazira! Yusri! Fazira! Cepat! Fazira! Yusri! Kamu tu! Fazira! Bawa mana? Bawa mana? Anakku. Fazira. Fazira! Fazira! Ya Allah! Fazira? Fazira? Air. Fazira? Air buat apa Fazira? ni, Ira? Kak Tun, jangan salahkan Yusri. Yusri yang selamatkan budak ni. Fazira? Fazira? Mak. Pa, Air. Mana Air? Baik. Bawa dia. Baik, bawa. Abang ada kita, Pak. Untuk decoration ya. Di sebelah sana satu. Okey, buffet dekat mana? Buffetnya, saya ceritakan Datuk, saya sana letak satu. Di Okey. sebelah sini ada. Bagus. Saya buat Datuk ya. Bagus. Okey, Okey. terima kasih Datuk. Okey, guys, macam ni, tolong sediakan tempat untuk buffet. Assalamualaikum, Bang Haji. Meja di sini, satu di sebelah sana, satu sebelah sini. Tiba-tiba saja rumah Kemudian ni dah lampu jadi ni bisnes bagi ni. menarik sikit. Okey? Kau orang jangan tak tahu, Datuk Osman kau orang ni, kalau pasal Yusri, sanggup habis-habis. Okey, ingat apa aku cakap tu. Mestilah bakal menantu nak balik. Kalau ia pun, Man, tak kalah sampai macam ini. Duduk lu, Bang Haji. Ini kecil, Bang Haji. Saya ada lagi yang besar untuk dia. Apa lagi ni, Man? Cukup-cukup lah tu. Kita minum dulu, Bang Haji. Gini, Bang Haji. Saya buat keputusan nak serahkan pentadbiran Cemara Holdings kepada Yusri bila dia balik nanti. Dah sampai masanya saya berehat pula lah, Bang Haji.
Tak sabar nak main dengan cucu. Kamu dah fikir masak-masak? Aku tengok dari kecil lagi kamu manjakan sangat si Yusri tu. Aku takut dia lupa diri nanti. Bang Haji, Yusri kan anak Bang Haji. Kemana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi? Amanah, jujur, berani. Lagipun, apa yang saya buat untuk Yusri selama ni tak seberapa kalau dibandingkan dengan apa yang Bang Haji buat untuk saya. Saya takkan lupa, Bang Haji. Fazira mana? Dekat-dekat sikit. Kau tolonglah tarik sini. Lembab budak ni. Ini ada ayam golek. Satu untuk kau. Satu tak you. Satu untuk kau. Habis tu untuk apa? Nak tu. Aku nak ni. Fazira, aku nak tanya kau ni. Kau ni happy aja. Sampai satu supermarket kau borong. Ada apa-apa ke? Apalah kau ni? Kau tak happy ke? Apa? Aku tengok kau happy macam bunga matahari. Woi, apa besar ha? Kenapa? Mana aku tak happy? Buang je aku nak balik. Itu buah hati. Oh, Yusri nak balik. Yusri tu handsome tak? Kau ni handsome tak handsome tu belakang punya cerita. Yang penting dia tak sabar nak jumpa aku. Dah ada perempuan lain. Oi! Kau ni, kau cakap sikit eh? Apalah kau? Mulut bolongkang. Adakah kau cakap kawan aku macam tu? Budak ni tangan nanti. Apa betul lah dia ni? Kau pernah ke jumpa dia? Kau pernah ke jumpa dia? Pernah. Bila? Bila? Belum bergantan lah. Itu 8 tahun dulu. Badan kau besar straw. Sekarang dah sama besar dengan ni. Dia tak terkejut ke? Badan kau sama spesies dengan aku. Oi! Kau cakap sikit eh? Isteri aku tak macam tu tau. Aku bagi orang. Makan! Kau asal marah je kau cakap. Makan lah! Makan! Kau asal marah je sikit. Asal sikit dia marah. Asal sikit. Makan kau bunga! Ayah. Apa khabar ya? Baik. Ayah khabar baik. Kamu apa khabar? Dah boleh benar ayah tengok sekarang ni. Well, what do I call you now? Sir? Ayah Man lah. Apa khabar Ayah Man? Look at you, young man. Fazira mana Ayah Man? Fazira shopping lah. Apa lagi? Excited nak jumpa kamu. Oh ya, Ayah Man, Ayah, kenalkan Nadia. Kami sama-sama belajar di kolej. Hello, Uncle. Apa khabar, Uncle?
Kamu ni anak Datuk Azhari kan? Yes. Kirim salam dengan ayah kamu. Malam ni jangan lupa datang ya. Bawa ayah kamu sekali. Buat kenduri sikit. Ya bang? Dah lewat sekarang ni. Elok kita buka. Abang dengan Yusri balik dulu. Saya ada hal sikit kat dalam. Ya. You jangan tak datang pula. Datang. Nak kenalkan you dengan Fazira. Fazira? Okey. Yusri, ayah Man ada hal sikit. See you, Yaman. Mana beg kamu? Ayah, kita tumpangin Nadia sekali boleh ya? Tak boleh. Ayah ada hal nak bincang dengan kamu. Suruh Nadia balik sendiri. Hope you understand. No problem. I take a cab. Ayah, dulu kawasan Sepang ni semua kawasan kelapa sawit je kan ya? Amazing. Banyak betul perubahan tempat ni. Yalah. Dah 7 tahun hari tak balik sini. F1 pun di sini ya? Apa lagi dah berubah? Banyak. Kamu pun ayah tengok dah berubah. Siapa budak Nadia tu? Kau Naya ya? Kami belajar di college yang sama. Itu ayah tahu. Bagi tahu ayah apa benda yang ayah tak tahu. Apa hubungan kamu dengan dia? Kami cuma kawan biasa. Lagipun, Cukup. Cukup sebagai kawan biasa saja begitu. Kamu jangan ada apa-apa hubungan lain lagi dengan dia. Kalau kamu cadang nak ada hubungan lain lagi, baik lupakan saja. kenapa ya? Nanti ayah cerita. Sekarang ni kita ziarah kubur mak kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dulu kan ya? Bila balik dari sekolah, arwah mak selalu buatkan pengap pisang untuk air. Air teringin makan pengap pisang lah ya. Mak kamu juga selalu berpesan supaya sentiasa kamu berpegang pada janji. Janji? Janji apa ya? Kamu masih ingat semasa kamu menjadi hero menyelamatkan Fazira dari lemas dulu? Kamu masih ingat semasa rumah kita terbakar dulu? Ya, gini. Ya, ya. Allah. Datang! Nak pisang? Nak pisang. Sini, mari sini. Sayang anak mak. Terima kasih. Lah. Tak tunggu kopi dulu ke? Tak apalah. Ini bateri pun. Ya Allah. Ai, kenapa Ai? Nak cari pisang? Fazira! Fazira! Nak pisang? Nak pisang tu? Budak je, tak apa lah. Saya beransur. Boleh dulu je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nasib baik tak jatuh budak-budak ni. Serasi betul budak-budak ni, Baji. Ni, Baji. Saya ada hajat besar nak beritahu Baji. Saya harap Baji tak tolaklah. Lain macam pula bunyi cakap kamu ni, Man. Hajat besar apa? Kamu nak... Baji. Jangan ke situ pula. Saya sayang betul dengan si Fazira tu. Kalau tak kerana si budak Yusri bertuah tu,
Saya rasa hari ini kita tak dapat dengar gelak ketawa si Fazira. Itu semua kuasa Tuhan, Man. Aku sendiri pun tak tahu bila si Yusri itu belajar berenang. Macam mana saya sayangkan Fazira, macam itulah saya sayangkan Yusri. Apa yang Fazira pakai, itulah Yusri pakai. Setinggi mana sekolah Fazira, tinggi lagi saya akan sekolahkan si Yusri. Dan saya bercadang, biarlah saya tanggung belanja sekolah Yusri sampai bila-bila. Kamu jangan nak mewah-mewahkan sangat budak-budak tu. Aku takut nanti dia orang lupa diri. Apa yang ada pada Bang Haji ni, semua saya nampak pada Yusri. Dan kalau boleh, saya berdoa, mudah-mudahan besar esok nanti, Yusri akan jadi pewaris harta saya. Apalah ini bincangkan ni? Serius sangat ni. Kapten. Pewaris harta kamu. Apa maksud cakap kamu ni, Man? Saya berniat, kita jodohkan Fazira dengan Yusri. Kita satukan mereka lebih besar nanti. Tidakkah keterlaluan sangat hajat kamu tu, Man? Bang Haji, tolong jangan hampakan permintaan dan harapan saya ni. Saya mengemis ni Bang Haji. Tunaikanlah. Aku terima permintaan kamu, teman. Tapi bukan kerana harta kamu. Kerana itu permintaan kamu. Kerana Fazira pun dah aku anggap macam anak aku sendiri. Kamu boleh pegang cakap aku ini sebagai janji. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih. Ira. Macam mana kamu tidak pernah menolak pengat pisang mak kamu tu dulu? Macam itulah kamu kena berpegang pada janji. Walaupun ayah dah tak ada lagi. Tapi ayah... Ahmad Yusri, kita dihormati orang kerana kita sentiasa berpegang pada janji kita dan diri kita sendiri. Kita tidak pernah lupa dari mana datangnya kita. Ayah ingin beritahu kamu. Tidak ada satu mahkamah di atas muka bumi ini yang boleh memangsuhkan perjanjian ini. Ayah, kenapa ayah tak pernah beritahu I? Kalau ayah beritahu awal, boleh I dapatkan hadiah istimewa untuk Fazira. Ayah memang kamu cukup sayang dengan kamu, Yusri. Sampaikan kamu yang diamanahkan untuk menguruskan bisnes dia. Dia hendak kamu laporkan diri di pejabat besok. Kamu akan dilantik menjadi pengarah urusan. Dia akan umumkan malam ini. Kamu jaga amanahnya tu. Datuk, barang. Pak, isteri mana? Janji nak bawa pergi airport. Papa dah janji dengan Zaini. Mana boleh macam ni? Orang tunggu tau. Biarlah dia rehat dulu. Malam nanti kan jumpalah. Tapi Papa dah janji. Papa belikan coklat kat airport tadi. Ada dalam kereta. Papa suka tukar topik tau. Coklat Cadbury tau.
pergi. Pergilah. Pergi. Budak ni buat perangai. Malu. Fazira? Fazira? Apa khabar? Lama tak jumpa kan? Seronoknya. Awak dah makan dah? Belum. Makanan sedap. Kita masak special untuk awak. Awak tunggu kejap. Kita pergi ambil Okey. Kita tahu. Okey. Tunggu. Kita kejap Okey. Ni, bang. Bang, ini tu kat dalam ni, bang. Abang Haji dengan saya ni dah lama. La ilaha illallah. Kenapa ni? Aksiden lah, Yaman. Pergi salin pakai hukuman. Tak apa. Aku masih kurang sihat lah, Yaman. Jet lag ku. Ayah dah balik dah. Kalau ya pun kita makan dulu, kan ayah tengah makan ni. Tak apalah, Ayah. Saya minta diri dulu. Yaman? Itu tak aku ke? Yusri. Kau nampak Yusri tak? Mana aku nampak? Kan dia kau tadi. Cari siapa? Ma, kau dah nampak Yusri tak? Yusri baru je balik. Balik? Ha. Kenapa duduk kat dalam bilik ni? Kan jamuan belum habis lagi. Jom ikut Papa turun. Tak mau lah, Pa. Lah, tak baik tau tinggalkan tetamu kat luar tu. Kenapa Yusri balik awal? Yusri tak suka dengan ya. Papa. Ira, jangan fikir bukan-bukan. Yusri tu sebenarnya tak berapa sihat. Dia yang bagi tahu Papa tadi. Tapi, Bang. Kan Papa dah kata, Ira kena banyak bersabar. Trust me, okey? Okey, sekarang Papa nak tengok Ira senyum sikit. Papa ni. Mana boleh senyum-senyum? Tapi kan Papa tengok Ira malam ni, bukan main cantik lagi lah. Macam tu lah nak Papa, okey? Sekarang Papa nak Ira relax. Jangan fikir bukan-bukan. Kejap lagi turun tau. Okey? Okey. Okey, that's my girl. Papa turun dulu ya. Nat, you tak jealous ke, Nat? I boleh buktikan kat you guys, Yusri is mine. Nanti kejap I call, you order now. Okay? Silakan, Nat. Hello? Hi Yusri, Nadia here. Am I disturbing you? Hey, Nat. What's up? Kita tak bercerita lagi pasal malam tu?
Bila nak jumpa? Ni lah nak tanya ni. This weekend are you free? Maklumlah. Nak jadi menantu Datuk Osman. Wow. Hei, Azad tahu apa pasal rancangan tu, okey? You jangan nak pandai pula. Cepatlah. Bila nak jumpa I? You mesti jumpa I opening butik I. Butik baru? Wow, impressive. Baru balik dah buka butik? Bila? Baru lagi. Tomorrow night, 8 o'clock. Okay. I see you. Tomorrow night, 8 o'clock. Bye, darling. See you. Bye. Ha. Makan kau Makan. Makan. Bye-bye. Tu je ada. Tepi lah. Alah cukup sandwich je. Buat tak gigi boleh lah. Apa giling-giling? Belasang. Sia-sia je lah exercise. Nak kurus lah, banyak lemak lah. Makan tak juga kontrol. Mana isi pikat? Hai, kau jangan nak sakitkan hati aku Tak ada maknanya. Kurus ke, gemuk ke, Yusri tu memang dah confirm jadi laki aku tau. Jealous? Tahu pun. Habis tu, yang kau tu kekonon. Fras tu, kenapa? Hei. Yelah. Aku tak kisah aku dah nak balik awal ke apa ke. Tapi, tak makan, tak bercakap, baju kotor lah. Aku rasa kan, dia macam malu je, macam terkejut je tengok aku. Malu kot. Aku ni gemuk. Ish, kau suka fikir bukan-bukan tau. Aku tengok dia tu macam biasa je. Mungkin sebab lama tak jumpa kau. Bagilah dia masa sikit. Kan? Agaknya dia terkejut kot balik Malaysia ni banyak perubahan. Mungkin juga. Besok je lah aku telefon dia. Macam itulah Cikeruk Mambo. Kalau kau nak tahu, lelaki memang tak suka kena push. Besok kau ajak dia keluar. Bagi dia kenal siapa Fazira sebenarnya. Yang gangster. Kaki pukul. Wrestler. Tapi baik hati. Penyayang, lemah lembut dan sedikit gemuk. Apa kau cakap? Yusri, selamat datang ke Cemara Holdings. Liza, ini Encik Yusri. Hai. Dah 30 tahun Ayahman bina syarikat ni. Turun-temurun daripada arwah bapa Ayahman. Dan sekarang Ayahman nak serahkan perniagaan ini pada
Yusri, biar orang muda kembangkan sayap perniagaan ini dengan idea baru, cara baru. Ayah nak berehat pula lah. Nak main dengan cucu. Kam? Fatin? Ya, Datuk. Ini Encik Yusri. Hello. Yusri, ini Fatin, your new PA. Welcome to Cemara Holdings. Jom. Yusri, ini pejabat kamu. Duduk. Yusri, Ayah Man nak uruskan hal-hal lain dulu. Jangan lupa petang ni pukul 4. Ya, pukul 4. Ada mesyuarat ahli lembaga pengarah. Ayah Man nak kenalkan Yusri pada semua. Dan Fatin? Ya. Jangan lupa kenalkan Yusri pada semua kaki tangan syarikat. Ya? Ayah Man pergi dulu. Okey, Man. Cik Yusri. Cik Yusri. Cik Yusri. Janganlah Cik. Panggil Yusri cukuplah. Okey. Cik Yusri, Oops. Sorry, Yusri. Yusri. Boleh tak saya nak introduce dekat semua staff kat sini sekarang? Boleh tak kita buat suara kenal tu lepas lunch? At least semua orang ada. Lepas lunch? Okey. Kalau ada apa-apa, boleh intercom saya. I dekat luar. Just intercom me. Do you want coffee? No. Tea? Not for now. You sure? Positive. Okay then. Nice or not? This is my new boutique. First boutique. Excuse me. Ni kawan I, Yusri. Yang sama belajar dengan I kat London. Tapi kan, dia lambat. Dia kena denda. You kena dinner dengan I sekali. Sebab you lambat. Tu denda ke you flower? Aduh, belakang ni. Tada! Thank you. Thank you, darling. Nat. Kita tak berbincang lagi ni. I nak cerita sikit kat you lah. My father dah cerita ke I. You kena kahwin dengan anak Datuk Osman. Yes. But then, you sendiri tengoklah Fazila tu macam mana. I mean, bukan nak menghina, tapi just imagine. Imagine, macam mana kalau I keluar dengan dia? Nombor 10. It's okay, darling. Forget it. Come. Just come. Don't think about it. Cantik tak baju ni? Cantik tak baju ni? Orang kalau dah cantik, pakai apa pun cantik.
ada triple XL dekat sini. Hai. Hey. Sikit-sikit dah lah. So me. This is for This is for my boutique. Yes. Yeah. Hello? Hello? Siapa ni? You nak cakap dengan siapa? Sorry. Saya ingat nombor telefon kawan saya, Yusri. Sorry. Oh, Yusri. Fazira. Yeah! Hang on. Darling, phone call. Hello? Hello? Yusri ke tu? Fazira? Siapa angkat telefon tadi tu? Kak Ani ni. Mana awak dapat nombor ni? Saya dapat nombor awak dari ofis. Yusri, boleh jumpa tak? Awak? Sorry lah. Saya tengah sibuk ni. Nanti saya cakap. Hello? Syara. Tepuk dia sikit. Apa hari ni? Lain macam je. Gaduh mesti je. Apa kau rasa? Bila kau telefon girlfriend kau, orang lain jawab. Lelaki. Apa kau rasa? Mungkin kawan-kawan dia. Think positif. Jangan jadi budak-budak. Okey. Aku cuba fikir profesional. Think positif. Tapi kenapa dia letak telefon? Tata dia tengah meeting ke? Cakap dengan orang penting ke? Dah lama pun bukan dah urusan. Besok kan Valentine. Call dia. Luah ke apa yang patut? Aku sure besok dia mesti ada surprise untuk kau. Besok Valentine? Valentine. Saiful!
Fazira bercakap. Siapa ni? Hai, Wak. Yusri sini. Awak tengah buat apa tu? Yusri! Apa khabar? Saya tengah exercise sikit. Malam ni awak free tak? Malam ni? Tak ada buat apa-apa. Free. Kenapa? Mungkin kita boleh keluar. Mungkin kita boleh keluar dinner? Saya ada something nak bincang dengan awak. Boleh. Bila? Kat mana? Pukul apa? Aku tunggu kat rumah. Lagi ambil waktu 8. Oh, okey. I see you tonight, okay? Bye-bye. Bye. Congratulations. Oh, You are the best, Nadia. Oh, great, Nadia, great. number one. You are just plain lucky. Number one. Hari lain yang boleh kalahkan you tau. Kesian. Anyway, dah balik dulu. Dah kalah takkan nak balik kot, Yusri? Ha? Takkan nak balik dah. I dah lambat ni. Jomlah minum dulu. I ada dinner malam ni. Kan kita berdua keluar malam ni? Valentine. You and me? You nak keluar dengan siapa? Fazira. Fazira? Segemuk tu? Ay! You! Hey! Bro! Banyak lagi kan? Yes? What's wrong? What's wrong? I don't think so, you know me. Huh. By the way, I'm not. Girlfriend Yusri yang sama-sama dekat London. I hope you understand. Taste Yusri perempuan macam I. Bukan triple XL macam you. Macam ni lah, Cik... siapa nama tadi? Nat. Whatever. Terima kasih lah banyak-banyak sebab susah-susah je beritahu yang Cik ni, girlfriend Yusri. Sebenarnya, saya ni dah lama daripada kecil lagi kenal Yusri. Dia tu memang ramai kawan perempuan. Jadi, tak heranlah kalau perempuan macam Cik ni mengaku girlfriend Yusri. Well, excuse me. Saya ada kerja.
Sorry. Cantik baju awak. Terima kasih. Siapa Nadia? Siapa? Come on, Yusri. Petang tadi, Nadia kawan awak yang sama-sama balik dari London tu jumpa saya. Saya macam suara dia. Dia perempuan yang jawab telefon awak semalam kan? Mesra awak dengan dia? Siapa dia tu sebenarnya? Hey, excuse me. Fazira, awak tak ada hak nak ambil tahu perbelaan saya tahu. I can do whatever I want, whenever I want, with whomever I want. Awak tahu pasal perjanjian antara family kita untuk satukan kita? Soalan saya belum jawab lagi. Janganlah tukar topik, Yusri. Yes, okay? Nadia dan saya sama-sama satu college. Kami memang rapat. Ya, dia yang angkat call awak masa call hari itu. Kita orang keluar main bowling. But she is not special. That's not the point. The point here is, saya dipaksa kahwin dengan awak. Dan orang buat perjanjian tu memang kejam. Siapa awak cakap kejam ni? Kalau awak tak suka saya, pasal saya ni gemuk, saya tak kisah. Saya boleh terima. Saya dah lali dengan semua ni. Tapi tolong jangan cakap Papa kejam. Papa tu terlalu sayangkan awak. Dia suka buat apa je untuk awak. Dia serahkan syarikat untuk awak. Paksa sekali dengan awak. Jangan ingat harta benda boleh beri perasaan orang, Fazira. Awak bersama dengan papa awak. Kejap! Saya tak sangka. 7 tahun saya tunggu awak. Saya sangka awaklah teman sejati. Penawar. Tapi awak bukan Yusri yang saya kenali dulu. Saya benci awak. Mari sini. Tengok. Patutnya saya sendiri. Balik-balik tahu saya kena kahwin. Saya belum sedia. Apa lagi dengan awak? Huh? Look at you. Gemuk. Lemak sana sini. Awak fikir layak dari isteri saya? Layak ke? Fazira! Fazira! Apa yang tengok? Asal saya! Dia! Fazira! Awak!
Jangan jadi bodoh. Jom saya hantar balik. Tak mahu. Ayah. Pergi. Okey, Nurse. Ya. Dalam masa 3 jam, datang cek temperature dia lagi, ya? Okey. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Assalam. Datuk. Saiful, Datuk. bagaimana Fazira? Macam ni lah, Datuk. She's fine. Datuk, ikut saya ke sebelah sekejap. Silakan. Saiful, tengokkan Fazira. Okey. Ya. Datuk daripada mana tadi? Daripada rumah tadi. Dia ni sebenar macam mana, Doktor? Datuk jangan risau. Dia stabil. Cuma kami dapati dia mengambil ubat kurus secara berlebihan. Do you know anything about this? Ubat kuruskan badan? Tak pula saya tahu. Tu yang pelik tu. Tapi yang nyata sekarang dia berada dalam keadaan tertekan. Tapi dia perlukan banyak rehat. Jadi Datuk jangan risau. Nombor yang di SMS kepada anda. Type speed dan hantar. Untuk pengguna Telkom dan Maxi 32121 dan pengguna Digi 1917. Type speed dan hantar ke nombor yang tertera di skrin dan menangi wang tunai RM15,000. Layari Puas hati kamu. Puas hati kamu. Kenapa ya? Tergamak kamu buat macam itu pada Fazira dan ayaman kamu. Macam mana kamu sakitkan hati Fazira? Macam itulah kamu siat hati ayah. Ayah, sebagai lelaki, ayah berhak tentu kehidupan ayah sendiri. Itu aja. Ayah harap Fazira faham. Ayah cuma bagi tahu apa hak ayah. Hak?
Kamu bercakap pasal hak? Kamu nak bercakap pasal hak? Baik, baik. Keluar. Keluar kamu. Keluar. Ayah. Keluar. Ayah, jangan buat macam ni, ya. Ayah bukan budak kecil lagi. Kamu nak bercakap pasal hak? Kamu tengok. Kamu tengok semua ni. Semua ini adalah ihsan ayaman kamu. Kamu dah lupa amanat mak kamu, ha? Kamu dah lupa semua itu amat Yusri? Bob, tenang, ya. Tenang? Tenang. Kamu tengok apa dah jadi pada Fazila? Ini semua perbuatan kamu. Kamu nak suruh aku bertenang? Kamulah punca segalanya. Kamu tahu? Oh. Semua salah Ai. Ayah yang tutang hudi pada Ayaman. Salah Ai. Ayah buat perjanjian. Tak bagi tahu Ai. Salah Ai juga. Ha? Apa yang kita lain? Ai selamat ke Pasir Rabun. Salah Ai juga. Yusri! Kalau Ai tahu, Ai takkan selamatkan Fazira. Biar dia mati! Ahmad Yusri! Ahmad Yusri! Ahmad! Mari kita masuk, sayang. Buat apa duduk kat sini? Tak nak. Kenapa ayah biarkan Irai ke Ayaman balik? Ai nak main dengan siapa? Mak kan ada, ayah pun ada. Inilah sesatunya hero Mak. Dia baik, berani, handsome. Ai, Mak ada buatkan Ai banyak pisang. Ai balik makan dengan ayah ya. Ai budak baik. Yus, jom. Apa? Member macam ni ke? Ampunkan ayah ya. Ayah dah berjanji dengan Ayaman kamu. Ucap ayah. Ayah berjanji.
Sekejap ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Come on, Ron. Okay, Ron. You're doing good. Really good. Okay. 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 You know what? I'm going to give you 5 minutes and we go for the next one. Okay. Okay? Thank you. Yeah, sure. Okay. Hi. Hi. Can you pass me my handphone, please? Oh, yeah, sure. Go ahead. Thank you. Oh, you're welcome. Bye. Bye. Hello? Assalamualaikum, Papa. Waalaikumsalam, Ira. Papa sihat? Alhamdulillah. Ira macam mana? Papa rindukan Ira lah. Ira sihat. Baru lepas selesai. Papa penat. Ira bila nak balik, sayang? Balik? Nantilah, Pa. Nanti bila Ira dah sedia, dah balik. Okey? Papa don't worry. Pa, nanti kalau Papa jumpa Ayah Zaini, ke salam. Hari tu tak sempat nak cakap goodbye kat Ayah Zaini. Ayah Zaini kamu dah meninggal minggu lepas, Ira. Hah? Meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit apa, Pa? Dia sakit. Okay, Ron. Yeah? We go for the next one. Give me a minute. Pa, I have to go now. Nanti Ira call lagi, okay? You take care. I miss you, Pa. Bye. Bye, Ira.
Fazira. Awak. Fazira. Fazira. Siapa Fazira? Awak salah orang, Mak. Thank you for coming for my new collection. And now I present to you, Era. Liza, mana semua magazin tu? Mengamuk je ni kan? Okey, thanks. Nah. Masuk. Cepat. Apalah. You cari apa ni? Carikan model lain untuk I. Buat ketemu janji. Ni. Nak buat apa? Now! Jumpa juga akhirnya. Sini. Yang dia. No, duk. Okey. Kau kena tengok muka dia masa tu. Macam orang kena pukau. Ya ke? Lepas tu? Dia bangun. Meluru kat depan. Habis fotografer semua kena tolak. Nadia. Kau punyalah bengang. Dah lah panggil aku untuk show. Yusri pula mahal. Pada muka dia. Biar dia rasa. Baru dia tahu macam mana. Berapa kali dia call rumah? Cari Datuk. Saja malah layan. Biar dia tahu macam mana rasanya menagih simpati orang.
This is just the beginning, Saiful. I'll make sure dia akan dapat balasannya setimpal dengan perbuatannya. Aku akan pastikan dia akan melutut di kaki aku satu hari nanti. Kau tengoklah. Balas-balas juga. Esok, awak tu ada rehearsal kat KL Tower tau. Pukul 4 petang. Lepas tu kita boleh tengok apa benda tu nak kena. So, tugas kau pastikan Yusri tahu pasal rehearsal besok. Alright. Nanti. Okay, girls. Alright. Turns. Okay. Okay. Chase. Okay, girl. Okay. Smile. Smile. Yeah. Okay, girls, smile. Yes, one more time. Yes. Good. Sing. Yes. Yes, Era. You mempunyai bakat yang besar, Era. I yakin suatu hari nanti you akan menjadi model lebih terkenal. Okay, take a break, Era. See you. Bye, girls. Okay, thanks, Era. Alright. Okay, you. I want you. Awak. Fazira. John. Ya. Awak. Saya tak tahu macam mana cakap awak. Saya minta maaf, Fazira. Hey, excuse me. Saya kenal awak ke? Saya Yusri. Mungkin awak tak kenal saya sebab saya dah potong rambut. Awak Fazira kan? Fazira Datuk Osman? You bukan Fazira. Tak timur Rahyu ni pada perempuan lain. Maafkan saya. Saya keliru. Please. Saya Ahmad Yusri Zaini, CEO Cemara Holdings. And this is for you. Bunga lagi. You boleh tolong letakkan atas meja tu? Dekat dengan bunga-bunga yang peminat I bagi. Biasa duduk. I ingin menjemput you untuk buat show dalam jamuan ulang tahun syarikat I. And Can you talk to my manager about this? Betul-betul sibuk lah. Dan I penat sangat. So, excuse me. Cik Ra. This is my card. Card? Boleh tolong letakkan atas meja? Nanti manager I datang ambil.
Hello, Nat. You nak turun ke tidak? Dah lama tunggu kat bawah ni. Now! Jom. You ambil kunci kereta I dulu. Ada hal 5 kawan je. Kan kita nak pergi lunch. Handbag I mana? Orang kerja you ke? I tinggal kat butik tadi. Hello. You still remember me? Pasal apa awak tak datang malam semalam? Awak nak kenakan saya ya? Pukul berapa I janji dengan you? Pukul berapa you datang? 9 cukup sampai sana. There you go. When I said 9 o'clock, you be there at 9. You yang nak jumpa dengan I, so you be on time. Come on. Takkan 5-10 minit tak boleh tunggu? Well, excuse me. I will decide whether I want to wait for you or not. Hey, awak ingat awak siapa? You marah ke? Abang main je lah. I'm sorry. I janji I tak buat lagi. Jom ikut I. Kita boleh bermudak dalam kereta. Ada apa dalam majalah tu? Gambar you kat muka depan. I nak tunjuk itu gambar. Sama kan? Sama. Sebab tu hari tu I tegur you. I ingat you memang kawan lama I. Memang saling tak tumpah. Cuma kawan I. Kenapa? Sebab dia gemuk? Hina ke orang gemuk ni? I buat satu kesilapan besar dalam hidup I. I rejected her. Kami kawan sejak kecil. I tak boleh terima hakikat dia dah gemuk. I try jauhkan diri dari dia. I hina dia. Lepas tu, dia merajuk dan menghilang. Lebih setahun I cari dia. You cari dia? You dah halau dia, you cari dia buat apa? Tak cukup sakit hati orang ke? You tak akan faham. I just want to say I'm sorry. Ask for forgiveness. And believe it or not, I miss her, okay? I miss her.
Kenapa you berhenti? Dah habis cerita you? Kalau dah habis, you boleh turun sekarang. Sini. Kalau you nak kenakan I pun, takkan kat lebuh raya ni. Well, that's not my problem. I will decide nak turunkan you kat mana. Now you can get out from here. Get out. Bye. Yusi. Kau cepat datang kau. Okey. 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 Aku tu. Kau biasa aja dia. Jangan berkicau. Okey. Saiful, apa khabar? Baik. Saiful, betul ke Fazira berhubung dengan kau? Bila? Dia kat mana sekarang, Saiful? Dia ada tinggal barang untuk kau. Dia ada kat sini? Tunggu jap. Saiful? Siapa perempuan dalam gambar ni? Saiful? Apa sahaja gambar dalam rumah ni? Siapa dia, Saiful? Ni kan rumah dia. Takkan nak bukan kau pula? Kau nak tahu kan? Itulah perempuan yang kau hina dulu. Yang kau kata tak layak keluar dengan kau. Sekarang macam Jun. Aku dah tahu. Memang naluri aku selama ni betul. Aku tahu tu, Fazira. Kenapa aku bodoh sangat? Stupid! Stupid! Fazira kasihan kau. Sri. Apa yang kau buat pada Fazira? Tak ada siapa boleh terima. Sampai bapak kau sendiri meninggal tau. Dan satu dia pesan. Lupakan dia. Pasal dia dah lupakan kau. Terima kasih, Saiful. Aku tahu. Aku dah tahu betapa sakitnya bila dia berbuat tak kenal aku. Memang aku patut terima semua. Tapi sekurang-kurangnya, lepas satu hajat aku. Aku dah dapat berdepan dengan Fazira. Dan aku dah minta ampun.
Kau nampak tak apa jadi tadi? Ha? Kau tengok tak? Ni kenapa pula ni? Aku tak tahulah, Saiful. Kita ni kejam sangat ke? Bila aku dengar sendiri lawan hati Yusri, aku rasa macam dia dah berubah. Kau tak nampak ke? Tu baru sikit dah kena tau. Ha? Banyak lagi kita boleh buat. Banyak lagi. Tapi kita ni dah melampau. Kita kena betulkan keadaan. Jangan lupa apa dia buat pada Fazira. Ha? Sakit hati ni tau. Itu dulu, Saiful. Kita tak boleh berterusan tipu dia. Kalau apa-apa jadi pada dia, kalau dia terus buat kerja bodoh, siapa yang bersalah? Kita. Aku tak sanggup, Saiful. Aku rasa setahun dah cukup untuk mengajar dia. So, apa patut kita buat? Bagi tahu Datuk? Yeah. I think we should. Okey, besok kita beritahu Datuk. And then kita jumpa Sri. Ya Allah, Tuhanku. Ampuni segala dosa-dosaku. Bagi kita lain-lain ni. Mana boleh? Ni kita punya. Nak juga, nak juga, nak juga. Tapi kalau awak nak layan ni, bagi kita cengkerang ni dulu. Tapi kalau awak tak kawan kita lagi, awak bagi balik layan-layan cakap kita. Okey. Seindah serinya pelangi yang indah, seharum mawar putih sekar berkembang. Wajahmu mengapa sering terbayang di mataku, sehingga terbawa di dalam mimpiku. Sayangku, tahukah kau di dalam hatiku ini tersimpan perasaan cinta nan suci. Kau bunga, ingin ku suntingmu menjadi milikku, lantas ku abadikan dalam jiwaku. Kenapa? Why so drastic? Kenapa tiba-tiba je ni? Is there anything I can help you with? Anything? Oh. Ini bukan keputusan drastik. Dah lama memikirkannya. Habis setahun. I've been living on a dream. I mengharap. Today, I've given up hope.
don't belong here. I akan balik London tonight. Huh? Tolong bagi tahu Datuk. No wonder. No wonder Matthew called I last night dari London. Look at you. What happened to you, Ahmad Yusri? Tell me. Yusri. Yusri. Tell me. Please, please, Yusri. Please. Ibu tu nak tahu. Tu. I dah hampakan masalah semua. I tak nak berbuat siapa-siapa lagi. But Yus, I sanggup tinggalkan semuanya. I sanggup ikut you ke London. We start everything new. Please, Yus. Ned. Please don't make this hard for me. Always been there. Please. For once. Biar I tentukan hidup I sendiri. This time. I don't need you. But I love you, Yus. Remember this. I will find you. I will. Ned. Tak apa, kita jumpa dia dulu. Datuk. Yusri mana? Dia dah resign, Datuk. Resign? Dia nak ke London. Tapi dia nak singgah ke kampung dulu. Mari. Mari. Tu kereta dia tu. Mana dia? Dalam kereta tak ada pun. Tu dia, Ra. Sana tu. Pergilah, jumpa dia. Pergi, Ra.
Buat apa datang sini? Saiful dah beritahu saya semuanya. Saya tak marah. Memang patut saya terima semua ni. Kenapa awak pergi mesti kesal je? Bukankah ini awak nak? Fazira yang kurus. Yang sesuai dengan awak. Ini awak cari kan? Ya. Memang awak cantik. Tapi semuanya tak ada makna lagi. Awak tak ada lagi kelembutan. Tak lagi manja. Dulu awak ambil berat pasal saya. Saya rindukan Fazira yang dulu. Rindukan Fazira yang dulu. Kalau Fazira yang dulu kembali, gemuk, sudikah awak terima? Layak ke dia dengan awak? Stop it! Saya tahu semua kesalahan hidup saya. Tak perlu ulang banyak kali. Ya, sekali. So please, leave me alone. Yusri. Awak. Yusri. Awak jahat. Kenapa awak ni macam ni? Tak suka awak tahu. Awak tersikit. Ni sebab macam ni tu. Bukan dia orang Pak Long. We are very sorry Pak Long. It's not your fault.